betul lagi. Hak silap anak memang kita tak nafikan. Dalam masa yang sama kesilapan kita dalam mendidik. Kesilapan kita dalam mendidik. Sebab itu tak peliklah kalau anak kita, natu kita kelik hari ni 7-18 orang atas rumah pun sore habuk tak mari sembahyang Jumaat. Tak pelik. Dia tak malu Allah dah kita. Nanti tengok 1 Syawal nanti. Subuh 1 Syawal nanti. 2 juta rakyat Kelantan nak klik ni ibu-ibu. 2 juta. Main-main kan 2 juta. Kalau hak klik 2 juta rakyat pun mari sembahyang subuh 1 Syawal, tak cukup 2 tikar, kena 4 tikar. Tapi pun subuh 1 Syawal, timen sini begitu dah. Sesek hak expired. Pas ramai mana? Sembahyang raya. Penuh apa keluar sembahyang raya. Siap kali tok siuk, kelik tikar waktu bit luar. Peluh wah, long mau kan. Nah ya. Haji Abdul Malik Karim Amirullah, Dr. Hamka kata, kalau nak tengok orang Muslim, orang Islam, memari time sembahyang raya. Tetapi kalau nak tengok orang mukmin, memari time sembahyang subuh. Ada beza tak Muslim dengan mukmin? Sebab tu Allah Ta'ala perintahkan puasa ni orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Allah Ta'ala perintahkan kepada orang mukmin. Pasal Allah Ta'ala tahu dah orang Islam ni gitu lah. Kalau sini satu soh alik tabir confirm tak ada orang. Nasi kapik, dakeh, lemeh, nak gosok baju, kain tudung, oh banyak karanya. Tak ada mari sembahyang subuh. Pagi ni keruh ni. Tu ramai sikit ni ramai. Dalam radio pun royak. Orang radio pun mari. Rupanya Ramadan yang aku latih, aku madrasah kamu. Mu jawab sendirilah memberi kesan atau tidak padamu. Hanya lapar dan dahaga sahaja. Rizak yang paling nampak sekali ialah subuh pagi Syawal. Sebab itulah Haji Abdul Malik Karim Amirullah kata, kalau mau nak cari orang mukmin, mugilah time sembahyang subuh pagi raya. Kalau mau nak jumpa dengan orang Muslim, mugi time sembahyang raya. Nak jumpa orang mukmin, mugi time sembahyang subuh pagi raya. Kalau mau nak jumpa orang Muslim, mau mari time sembahyang raya. Kecil besar tua muda tina jatah. Hak tak puasa pun mari. Dengan saping sokok pecoking. Duduk sah depan ni. Ni berebut kakak ni takbir kata Allahu Akbar. Malaikat kata bengong subuh tadi tak mari. Orang tina hak tak boleh sembahyang pun mari juga. Pasal nak mari dengan khutbah. Hari raya kan. Jangan dengan jubah hak beli waktu pergi umrah tu kelak-kelak manik. Tukar dengan ibu Arab. Moko po traffic light. Bapa suka boleh bayar tengah setting nak kata. Kalau tak bayar tak main suka. Ya. Seri chair tu tak boleh sembahyang duk buat tu. Ke setengah-setengah tepat pula kat. Sudah sembahyang ke apa mari cari tik email nak salah. Dia retin lah macam tik email nak salah. Ni kain kano ni nak salah. Lapik hang nak gitu. Oh, bengong. Tak tahu kerja pakar lah. Nak ambil berkat tik email. Nak pula tik email hak muda-muda.